Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak masak nasi goreng ikan masin. Resipi ringkas tapi penuh rasa. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe dulu ya. Pertama sekali, kita kisar bahan utama kita ikan kering, bawang putih, bawang merah, cili hidup halia dan sedikit kunyit hidup. Saya guna 3 ekor ikan kering je. Tapi kalau nak rasa ikan tu lebih kuat, boleh tambah ikut selera masing-masing. Kisar semua sampai halus. Sementara tu, dalam kuali lain, kita buat crumbling egg dulu. Tak payah letak garam sebab nanti nasi goreng kita dah cukup rasa dari ikan masin. Goreng telur atas api sederhana dan kacau perlahan-lahan sampai jadi ketulan kecil lembut. Jangan terlalu garing. Bila dah siap, ketepikan dulu. Sekarang panaskan minyak dalam kuali. Masukkan bahan kisar tadi, tumis sampai naik bau dan agak kering. Masa ni bau ikan kering tu dah naik sedap sangat. Kemudian kita masukkan nasi sejuk, nasi yang dimasak semalam. Jangan guna nasi baru masak sebab nasi tu lembik dan melekat. Susah nak goreng. Nasi semalam ni lebih kering, jadi senang bergaul rata dan tak berketul. Gaul nasi dengan bahan tumis tadi sampai sebati. Kemudian masukkan telur hancur tadi dan daun kunyit yang dihiris halus. Daun kunyit ni naikkan aroma dan bagi warna yang cantik. Dah siap. Simple, pantas, tapi rasa dia memang memikat. Selamat mencuba dan jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya.